Sejahtera, saya Dr. Haris Abdul Rahman. Sering timbul kekeliruan tentang perbezaan antara kanser darah dan kanser organ. Soalan ini sebenarnya sangat penting. Pertama sekali, kanser organ. Ini adalah jenis kanser yang bermula daripada satu organ tertentu dalam badan. Contohnya kanser usus, kanser paru-paru dan kanser prostat. Biasanya ia bermula sebagai satu ketumbuhan atau tumor di satu tempat. Sel-sel dalam organ itu berubah, membiak dengan tidak terkawal dan membentuk satu ketulan. Kadang-kadang pada peringkat awal ia masih terhad di satu tempat sahaja. Dan bila kita buat imbasan seperti CT scan atau ultrasound, kita boleh nampak kawasan yang terlibat. Sekarang kita bandingkan dengan kanser darah. Kanser darah pula bermula daripada sel darah itu sendiri. Sel-sel ini dihasilkan di dalam sumsum tulang atau bone marrow. Bila berlaku perubahan, sel-sel ini menjadi tidak normal dan membiak secara berlebihan. Tetapi bezanya, ia tidak membentuk satu ketumbuhan di satu tempat sahaja. Ia bergerak dalam aliran darah atau sistem limfa. Sebab itu, kanser darah seperti leukemia, limfoma atau myeloma sering melibatkan seluruh badan, bukan satu organ sahaja. Kadang-kadang pesakit datang dengan simptom yang tidak begitu spesifik. Letih, pucat, mudah lebam atau kelenjar bengkak. Dan ada juga yang hanya dikesan melalui ujian darah. Kalau kita nampak bacaan yang tidak normal, itu tidak semestinya kanser. Banyak keadaan lain boleh menyebabkan perubahan dalam darah. Contohnya jangkitan, kekurangan zat besi atau keadaan sementara selepas sakit. Jadi jangan panik bila nampak keputusan darah yang lari sedikit. Kita perlu lihat keseluruhan gambaran, sejarah kesihatan, pemeriksaan fizikal dan kadang-kadang ujian tambahan. Sebagai doktor, kami akan gabungkan semua maklumat ini sebelum membuat kesimpulan. Satu lagi perbezaan yang penting. Dalam kanser organ, rawatan selalunya fokus kepada kawasan tertentu. Contohnya, pembedahan untuk buang ketumbuhan atau radioterapi pada kawasan tersebut. Dalam kanser darah pula, rawatan lebih bersifat sistemik. Maksudnya, rawatan akan memberi kesan kepada seluruh badan. Contohnya, kemoterapi atau targeted therapy. Ini kerana sel yang terlibat berada dalam aliran darah. Tetapi hari ini, rawatan untuk kedua-dua jenis kanser telah berkembang dengan sangat pesat. Banyak pilihan yang lebih tepat dan lebih selamat berbanding dahulu. Dan ramai pesakit boleh menjalani rawatan dengan kualiti hidup yang baik. Jadi kalau saya ringkaskan, kanser organ biasanya bermula di satu tempat dan membentuk ketumbuhan. Kanser darah pula melibatkan sel darah yang bergerak dalam badan. Tetapi kedua-duanya memerlukan penilaian yang teliti. Kalau anda buat ujian dan dapati keputusan tidak normal, jangan terus membuat kesimpulan sendiri. Berbincanglah dengan doktor anda. Kadang-kadang ia perkara kecil sahaja, kadang-kadang kita hanya perlu pantau. Dan jika perlu, kita akan jalankan pemeriksaan lanjut dengan teratur. Yang penting, kita ambil langkah yang betul dengan tenang. Terima kasih kerana menonton. Jika anda kurang pasti tentang keputusan, ujian atau simptom yang anda alami, sila dapatkan nasihat daripada doktor anda.